Untuk Okay. mereka yang tak sure macam Okay. mana? Sebenarnya sebelum korang nak uh, pitching investor apa semua, kena ada sedikit profile lah. Macam contoh kau nak buka bisnes, make sure kau ada something background kat belakang kau. Macam aku nak buka marketing agency, aku dah handle bapak ramai company dekat luar sana. Bukan satu company. Company yang capai juta pun aku pernah. Puluh juta pun aku ada handle. 100 juta pun aku ada handle. So, profile-profile tu, aku jadikan dia satu profile. Maksudnya company profile. Bukan company, profile client. So, contoh aku ada case tadi klien-klien ni, lepas tu aku memang ada letak reference kat bawah tu. Memang ada satu PDF kan memang aku sediakan. So, bila aku nak pitching klien, pitching investor, memang aku tunjuk benda-benda tu. Okay, ini result saya apa semua, ini ada reference, ini boleh call untuk make sure. Lepas tu, company-company yang aku handle ni pula, dorang dah di-audit. So, kalau tak percaya, kau tekan je SSM, kau tekan je COSEC, pup, memang keluar. Ni result-result dia, sama tak apa yang saya cakap?